من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Siti Sakinatul binti Muhammad Syahid, anak kelahiran Banting Selangor dan sekarang menetap di Bandar Seri Putra Bangi, Kajang. Subhanallah, subhanallah. Dan ini antara peserta Istiqomah Akademi Nasyid Quran ni, Masya-Allah. Dan program khas Ramadan ni bukan program pertama. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman. Program 30 juzuk ni, Talaqi ni, Tadarus bersama Syekh ni bukanlah program pertama. Dan ini adalah kali ketiga saya join sebab banyak keistimewaan yang kita dapat. Alhamdulillah, Allah pilih kita dan Allah beri ruang pada kita untuk sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi ini tahun ketiga bersama program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Pasti program ni ada keistimewaan tersendiri. Sehingga kan dah join sebelum ni, masih sertai tahun ni dan mungkin berazam akan terus sertai selepas ni. Mungkin boleh kongsikan apa keistimewaan program ni, insya-Allah. Okey, banyaklah istimewanya. Siapa yang ikut ni dia tahulah. Kita ni manusia ni kalau kita diberi pilihan, kita mesti nak pilih yang terbaik, Ustazah kan? Jadi sebelum ni saya tak dapat kat luar. Jadi sejak saya join yang first time tu bersama dengan Syekh, alhamdulillah saya kira ini adalah program yang terbaik. Alhamdulillah. Banyaklah perkaranya, Ustazah. Sebab Syekh mula-mula masuk tu dia start dengan doa. Lepas tu Syekh kata, apa khabar ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli Allah. Jadi kita kan macam tersentuh sangat Ustazah. Sebab itu adalah doa seorang Syekh yang mulut dia sentiasa membaca Al-Quran. Pastinya doa itu adalah doa yang Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah memilih kita semua menjadi ahli Allah, ahli Al-Quran, insya-Allah. Dan kita sentiasa terpilih menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin Haja boleh kongsi sikit perasaan daripada hati tu. Sekali lagi Allah pilih untuk sama-sama menghabiskan Ramadan dalam program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah. Pastinya ucapan yang paling tepat sekali lah adalah syukur, Alhamdulillah, kerana Allah masih lagi memberi kita ruang, peluang untuk kita join dan berada dalam circle orang-orang yang, saya kata orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh lah. Ya. Dan Syekh selalu pesan, banyak sangat pesanan dia kan. Sebelum ni saya pun tengah tercari-cari masa tengah kerja gitu kan, sampai bila nak kerja. Ya Allah Tuhanku, saya isi borang pencen ni untuk cari satu majlis ilmu yang boleh mengisi jiwa. Syukur Alhamdulillah, pencen bulan 6, bulan 9 saya join Nasyid Quran bersama Ustazah Siti Yusra. Ya aku. Masa bersama dengan Ustazah tu kan, saya dengar dia baca, ya Allah, sebiji menyebut huruf-huruf Al-Quran tu. Sangat teruja. Lepas tu, bila saya paling kiri je, saya tengok banyak sangat poster-poster. Terlalu banyak poster. Saya nampak poster Syekh Abdullah Subhi Mar'i, saya nampak poster Ustazah Farha, saya nampak poster Ustaz Hasnan. Banyaknya rupanya program kat sini. Poster solat tasbih. Masya Allah, inilah rasanya yang Allah kabulkan doaku. Apabila aku duduk dalam ni, mestilah tak nak keluar dah. Nak cari dah yang lain, Ustazah. Subhanallah. Banyak sangat yang kita dapat. Bukan itu, banyak lagi. Okey. Masya Allah. Jadi Hajah kat luar sana, ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dia tengok je poster, 4 jam boleh ke duduk 4 jam ni? Hari-hari pula tu kena datang. Jadi sebenarnya setiap peserta yang datang pun ada cabaran tersendiri. Tapi cabaran tu tak dijadikan alasan pun untuk tidak hadir. Malah makin bersemangat hadir hari-hari. Mungkin Haja boleh kongsikan kemanisan berada dalam majlis ini. Sebut pasal cabaran dugaan, kita pun duduk jauh. Kalau speed laju kereta 100 hingga 120 tu setengah jam. Ini sekarang hari-hari jam sejam.
Hari-hari je. Itu antara cabaran lah. Tapi kita jangan jadikan cabaran tu sebagai satu benda yang negatif. Boleh je wirid ke, tasbih ke kan. Selalu Syekh pesan, janganlah kita rasa susah dan berat. Dan sebenarnya kesusahan itu sangat sekejap dibandingkan dengan kehidupan kita dalam alam akhirat nanti, sangat jauh dan sangat lama. Dan berkaitan dengan kita duduk 4 jam ni, kalaulah kita seorang-seorang kat rumah, rasanya tak Ustazah. Kan? Kat sini penat macam mana, gelisah ke kiri ke kanan pun kita tetap kat situ. Sebab kita memang cari benda tu. Kan? Dengar suara Syekh sebut satu-satu huruf. Kemudian Syekh tunjuk pula, ini doa ni, apa dia punya fake dia, apa sejarah dia. Lepas tu Syekh kata hafal lah kita, try hafal. Dan banyak lagi lah Ustazah. Kalau nak cakap tak habis Ustazah. Syekh banyak pesan kan. Kan itulah. Kita jangan jadikan satu alasan lah. Rasanya kita boleh duduk. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Hajah sendiri, pada hati Hajah, adakah program yang bagi kesan pada diri Hajah, pada kehidupan Hajah? Masya Allah, subhanallah. Kita sentiasa berdoa supaya kita sentiasa berada dalam lingkungan dan circle orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, supaya pengakhiran hidup kita ni dalam keadaan yang sangat baik. Amin ya Allah. Saya doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah moga-moga Allah sentiasa Allah memilih kita dan Allah redha dengan kita dan Allah terima semua ni insya-Allah. Masya-Allah Hajah. Kat tangan Hajah tu Hajah pegang apa tu? Mungkin Hajah boleh kongsi sikit. Ya. Inilah masa mula-mula masuk kan, sebab tahun lepas tak ada apa-apa gift. Tengok yang ini. Dapat buku lah. Ada dakwat, ada bicara, dengar, baca, tulis, amal dan sebar. Buku ni kalau kita tengok kan, Masya Allah, kita boleh ingat lagi first time saya masuk sini kan, ada kuliah Syekh Isam Aksarawi. Dia mengupas tentang buku Hamalatul Quran, adab fi Hamalatul Quran. Saya lupa lah. Memang banyak sangat dalam ni. Adab dengan buku, adab dengan guru, adab ketika belajar, semua cerita adab dan adab. Dan kalau kita tengok ending dalam buku ni, yang hardcover ni, adab adalah pembuka pintu ilmu bagi sesiapa yang ingin mencarinya. First adalah adab. Ya. Walaupun nampak Syekh tu macam gurau-gurau kan, kita kena jaga adab. Ya. Kita tengok kat sini ni, Masya Allah, hardcover ni Ustazah. Ini hardcover. Bukannya senang-senang saya rasa lah nak uruskan buku ni. Dia mesti mengambil masa yang lama. Jadi saya ucapkan tahniah sangat kepada Akademi Nasyur Quran di bawah kelolaan Syekh Abdullah Sobri Mar'i dan di bawah naungan Datuk Latif Mirasa. Alhamdulillah. Banyak lagi Ustazah kalau nak tengok dalam ni. Diary Ramadan. Ni dapat ni. Bukan senang ni. Saya sayang nak conteng. Sebab lepas ni saya akan share dengan mana-mana sekolah supaya dia sebarluaskan lah. Dan everyday kita akan dapat ini. Apa ni? Doa. Kan doa. Ini dah yang ke-12 rasanya. Doa tu start dengan apa Ustazah? Kita lupa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang start Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan. Walaupun dia buat baik, buat Kaabah, tapi dia tetap berdoa pada Allah dengan harapan supaya amalan dia tu diterima. Macam Syekh pesan, kita kena ada rojak dan khauf. Harap Allah terima. Harap Allah terima amalan kita mengaji kat sini. Gitu. Dan khauf, takut-takutlah kalau tak terima kan. Syekh selalu pesan, jaga niat, tajdid niat, datang tu kerana Allah. Tu. Ustazah pun selalu cakap kan. Okey. Rasanya itu sahaja Ustazah. Subhanallah. Kalau nak cakap banyak lagi kan. Masya-Allah. Sajalah. Subhanallah. Ini peserta pertama kita interview, bawa segala apa yang dapat dekat sini. Masya-Allah. Ada juga ni Restu Digital Tablet. Siapa yang nak tu bolehlah berurusan dengan admin. 5,000 kan. Eloklah masjid-masjid ada benda tu. Tak payahlah selak Quran. Just klik-klik saja. Dan kita baca pun yakin. Subhanallah. Jadi datang program ni bukan semata-mata program, malah dapat segala manfaat yang dikeluarkan oleh Nasyur Quran sendiri sebagai pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Masya-Allah.
Sebab nama pun Nashrul Quran, menyebarkan Al-Quran dan menyebarkan ilmu dalam Al-Quran. Saya berdoa walaupun Syekh kata di kekurangan masa dengan menguruskan Nashrul Quran ni sangat besar kan, dia punya tugas dia. Tapi saya berdoa, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah masa Syekh, sihatkanlah Syekh supaya Syekh boleh adakan kelas tadabbur. Meskipun ada kelas tadabbur bersama dengan Ustaz Hasnan Kassan, tapi kami lah sebenarnya mengharapkan Syekh buat bila-bila insyaAllah. Itu saja Ustazah. Assalamualaikum. Masya Allah, tak habis soalan lagi dah. Assalamualaikum. Subhanallah. Ada soalan lagi. Akhir kalam ada tak daripada hati? Yang mungkin akhir kalam, ni akhirlah insyaAllah yang mungkin ingin dikongsikan, ingin disampaikan daripada hati. Alhamdulillah, syukur subhanallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang selalu sangat Syekh ulang. Semalam pun Syekh ulang. Surah Fatir berkaitan dengan bisnes dengan Allah. Syekh ajak kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisnes ini tak akan rugi selama-lamanya. Selama ni Ustazah, yang kita baca masa Sa'i kan, tijaratan lan tabur, apa benda ni? Kenapa ada kaitan tijaratan lan tabur masa aku Sa'i ni? Datang sini baru tahu. Apa itu tijaratan lan tabur? Perniagaan yang tidak mungkin akan mengalami sebarang kerugian. Jom, apa dia? Apa yang perlu kita buat? Pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil lah pastinya kan. Yang keduanya, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, solat-solat nawafil dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah infak harta yang Allah beri pada jalan Allah. Itulah perniagaan yang sebenarnya kita tidak akan mengalami sebarang kerugian, tapi dengan syaratnya niat. Itu niat kita peganglah. InsyaAllah. Ustazah. Subhanallah. Moga-moga Allah terima semuanya. Amin. InsyaAllah. Moga-moga Ya Allah. Gunakan lagi kita ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, kita peroleh ilmu, kita sampaikan dan kita amalkan untuk diri kita sendiri. InsyaAllah. Betul-betul Ustazah. Tengok dalam ni kan. Ulang-ulang lagi. Dengar, baca, tulis, amal, sebar. Sebab dalam ni kan, dia ada kata balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Hajah. Jazakallah khairan jazak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini antara peserta istiqamah. Hari-hari, boleh kata hari-hari datang program-program Akademi Nashrul Quran di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah terus memilih kita untuk berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.